Lari datang Come on, we can do this. Maksudnya kita kena solat naik CCP. Ha? Tak ada. Nice lah. 50 gram cup. Tak ada orang teman kita hari ni. Man, look at the view, man. We should air. Untuk just linda ni. Berincang Barat return. CP ni lah kita orang refuel. Sebelum naik Berembun. Nanti naik mana? Sini. Tak hujan. Tapi bergabus. Good morning, 1.50. Hari ni kita flag off pukul 2 pagi. Lagi 10 minit. Kita on the way pergi start line. Macam biasa. Kelang kabut. Kita dah plan pun. Kita kejut di awal lah. dah kerja awal pun kita lambat kak. Biasa. Kita kan orang Melayu. Let's go boys. Selamat datang ke vlog Brisk Walk. 100 km, 5,000 elevation gain. Trail. Oh guys. Kita dekat line yang hujung sekali. Ladies and gentlemen, before we proceed, I would like to say a few things. Okay. well, round of applause for Mr. Ayin, and ladies and gentlemen, beri tepuk tangan untuk Mr. Ayin ya. Kita ada Now, before we start, ladies boy. and gentlemen, bye. Bye. Jumpa in just a few moments, pukul 8.30 pagi. Ke sana. commences. Mountains to climb, darkness before sunrise, and perhaps darkness within yourself. Remember the sacrifices, the early mornings, the long training runs. Dah nampak. Let's go guys. Dekan. 3, 2, 1, go! Sekejap aku terpaksa lari sikit. Sebab aku kat depan. Nanti aku akan slow korang. Aku lari kejap Oi. And kita jalan. Kalau kita jalan je, susah nak habis. Go. Tak apa kau jangan risau dengan aku. Oi. Walaupun sebenarnya aku boleh je nak lari ni. Tapi kita kena sabar sikit. Kita tak training lari guys. Kita training jalan je. Baru 1 km. Setakat ni semua potong aku je ni. Tu hotel aku kat sana. Dia pusing balik dekat tangan rata. Segi kiri. Hai. Yo. Yes sir. Kita dah kembali mood berjalan. Oh. 3.2 km. Kita dah masuk, tak tahu, area rumah-rumah. Aku rasa akan naik. Akan masuk trail depan ni. Aku bengah sebab aku berlari tadi sikit. Terpaksa sebab orang belakangan lalu. Itu dia. The first real climb. And the first jam. Oh. Oh.
Kenduri Jasa. Masih lagi 300 meter nak sampai Gunung Jasa. Ini lepas turun. Lepas tu baru naik. Berapa? 200 meter. Jasa. Okay, kita nak sampai dah puncak Jasa. Depan tu. Okay, kita dah sampai puncak. Now turun dari Jasa. Penat lah. Nak buat video lagi. Nak habis, nak kerja cut out dekat COT lagi. Nak makan lagi. Okay bang, kita punya timing ni okay ya? Dia laju ni. Dia ambil spot lah ni. Okay, mantap. KM 5.2. Kita baru turun Jasa. Now ke next CP. Ni nombor 1 60 km. Dia dah overtake kita pulang lah. Go Chapman. Akhirnya kita dah keluar dari hutan for a while. Maybe dalam 7 km lagi kita akan sampai checkpoint yang pertama, 5.9 km. Pukul 3.30. Okay, come on, we can do this. Kalau isi perut biskut Julis 3.5, 3.35. Yang belakang ni jalan nak pergi pasar malam Cameron Highland. Tu pasar malam Cameron Highland. Tu Tanah Rata. Selamat pagi. Sini naik berincang. So kita tuju ke arah ni. On the way ni atas lagi. Berincang. Serang KM 7.2, 3.40. So far so good. Kaki macam okey. Sorry, aku malah pasang mic. Nanti jari aku pasang, okey. Tak ada apa pun. Ni road section. Boring. Tapi kebanyakannya uphill. Kita dah sampai Pekan Berincang. Ini yang dia punya mall tu. Apa nama? Centrum. Ni lah. KM 11.36. 4.17 pagi. Next CP rasanya 12 km. Baru 4.30 nanti. So belum subuh lagi. Maksudnya kita kena solat next CP. Let's go. Rasa macam ada tajam-tajam sikit, cucuk-cucuk dekat lutut. Sebab tadi awal-awal tadi aku lari. Aku tak biasa lari. Terpaksa lari. Whatever, anyway. Macam okey dah. Kena rushing sikit. Kejar sub cut off yang pertama. Okay. So untuk event macam Ultra ni dia strict. Dia ada beberapa sub cut off dalam 100 km tu. Dia bukan cut off time dekat finishing line sahaja. Assalamualaikum. Centrum Mall. McD. Sedap ni McD. Okay, kita dah sampai checkpoint yang pertama. Air kosong, isotonik. Ada Coca-Cola, sorry. Ada kopi, ada kurma. Pisang, gula-gula. Gel yang pertama 50 gram cup. Hai. Selalu tengok. Masuk ke? Video dulu. Betul dulu. Nampak ke? Boleh masuk. Gel lu.
Makan apa kali ni? Kita makan gel dulu. Tadi aku cakap berembun kan. Sebenarnya bukan berembun. Berincang barat dulu. Sekejap lagi baru berembun. Berincang barat ni agak teknikal lah. Single lane. Track macam mossy macam tu. Lumut tebal. Dan surprisingly sejuk kat ni. Tapi sebab kita tengah hiking kan, tak rasa sejuk sangat. Untuk Kaltra ni, dia ada tagging dia sendiri. Warna merah. Dia tulis Kaltra. Follow je tagging tu. InsyaAllah akan sampai. Satu lagi of course, pakai map dekat Sontoh. Ni nampak? Ni tagging. So insyaAllah tak sesat lah. Lawan. Pecah. Belum. Kedewaan. Okay, kita dah sampai. Yes sir. Mubang ke bang? Ha? Ada mubang ke? Tak ada. Cakap brisk walk laju je. Brisk walk lah ni. Last kita jumpa kat TBYY. Oh ya. Yeah. Kalau aku lari dah podium lah ni. Cik, tak ada. Gerak. Gerak lah. Kita bawa keluar trail. Ada lagi 4 km. Sampai Next City. Lah. Dekat Gosi tu. Gila lah. Siapa yang pernah naik mosi korang tahulah. Dia punya jalan dia macam mana. Kita orang masuk hutan. Tak sure korang nampak ke tak. Pada biasa dah pukul 7. Aku belum sembahyang subuh lagi. Sebab tadi dalam hutan. Okay. Memang tak boleh. Memang tak ada tempat nak solat. Tak ada tempat nak ambil sembahyang. Dan aku pula slow. Dan slow pula sebab traffic jam. Ramai orang. Pukul 7 km 17.67. Aku memang tak sempat nak solat subuh lagi. Sebab tadi dalam hutan. Dan dia punya hutan dia, korang boleh tengok tadi. Memang tempat rata pun tak ada. Tempat nak solat petah lagi. So memang aku kena semayang dekat Night CP. Lagi 3 km. Ni kita kira kadar lah ni. Aduh. Kalau kita laju mungkin kita sempatlah kot subuh. Tak sure lah dalam kamera korang nampak ke tak. Tapi view is very nice. Langit nampak cerah. Hopefully tak hujan lah. Tak tahu kenapa. Takutlah dia hujan. Tapi hujan ke panas ke, kita still akan go on. Cuma kita harap cuaca yang terbaik. Nanti kita akan turun sampai dekat Cepang bawah. Lepas tu kita kena naik balik jalan yang sama. Jalan yang sama ni jalan naik Mossy Forest. Oi, gila lah. Jalan ni aku naik kereta, bawa kereta naik jalan ni pun aku dah cuak. Betapa pacaknya dia naik. Aku boleh brisk walk dekat sini. Alah. Korang tengok muka aku sekali. Nice lah. Laju siut orang. Dia ambil laju sangat ni. Ni aku tak apa gemar guna jalan sama ni. Kau boleh nampak orang depan tau. Sarapan dulu. Morning gini. Daging kot. Penatnya. Sarapan sambil berjalan. Naik bukit pula tu. Bismillah. Boleh lah. Tak rasa apa. Lagi bang. Macam mana dia orang boleh laju? CP dekat depan tu je.
Okay, tengok ni 100 meter. That's one. That's the one. Sekejap, aku rasa lepas ni macam pusing loop lain ni. Tu turun ni atas. CP2 Boh Sungai Palas. Yo, what's up? Lalu Cepat sini lah? Ya betul. Okey, kita tak jalan. Berapa banyak makanan dah makan? Ha? Berapa banyak makanan dah makan? Sikit je. Laju je Adin. Awak. Belum. Lambat. Kita dah sekali besok. Yes sir. Besok sampai makan Yes sir. Sorry jauh perjalanan. Dah turun bawah dah? Ha? Dah turun bawah dah. Naik atas ni? Ambil bubur. Kami jalan. Kita akan turun ke Boh Sungai Palas. Boh Sungai Palas kat bawah tu 4 km. Kemudian naik balik 4 km. Itulah dia cerita jalannya. Ui, tapi ni jauh juga ni, pusing ni. Jalan kedua. Ada orang teman kita hari ni. Member kata 30 kan semalam. Memang 30 katanya. Baru waktu aku keluar kabut nak semayang tadi, aku punya mic jatuh dan dia punya clip dia patah. So aku tak boleh clip. Tak tahu macam mana nak buat. Nak guna boleh, aku kena pegang. Which is memang tak logik dalam train nak pegang. By the way, look at the view. It's very beautiful view, man. Dah Dante. Tapi ni baru tak sampai 1 km lagi ni dalam Dante. Sekejap lagi kau mesti dah nak muntah dah tengok dah Dante ni. Man, look at the view, man. It's very nice. Dia mungkin nice sebab matahari rendah. Sini nampak shadow macam tu kan. Lawa siut macam bukan Malaysia, faham tak? Ada no view ni kalau boleh nampak kat tempat lain. Nampak tahu. Sekarang KM 22.94 8 suku pagi. Kita kena turun ke bawah. Lepas tu naik balik dekat CP Boh Sungai Palas tadi. Then only kita tahu. Then only aku boleh kira sempat ke tak nak sampai dekat CP yang ada sub COT tu. Situ sub COT silap bukan 12 jam, 15 jam. So insyaAllah sempat kot. Cuma aku nak tahu berapa buffer yang aku ada untuk second half. See, nice kan? Dia macam lari dekat overseas. Lering-lering macam tu. Sikit lagi. Lutut aku dah mula sakit-sakit. Ada 3 gunung lagi, bos. Macam mana ni? Danger. Longkang is the danger. Allah. Naik atas pula. Di mana baik. Dia lalu dah lantai pula sebab ingat kita orang pekerja dekat sini ke? Alah. Aduh.
Kita tak keluar gila-gila nanti ni 8 kilo je sebenarnya. Tak habis-habis. Ya. Okey, jap kita tengok view. Okey. Situ. Situ. Situ nampak tu. Ha. Ha. Aku dah bunyi macam-macam kat sini. Tu yang bawah Sungai Palas tu, kafe tu nampak. Ha. Tu parking dia. Jauh. Tak sangka hari ni ada POV dari sini. Orang elok pergi sana. Ha, pergi kafe. Kau siksa diri. Charge tu 1 km. Sikit 1 jam. Okay bang. Om. Thank you. Okay. Salam. So ni maksudnya kita tak skip jalan. Okay. Ada banyak lagi band ni dekat sepanjang route. Kita kena take semua baru boleh finish. Wih, banyak gila. Banyak gila gym ni. Come on bro, come on. Lusang bro. Okay, kita dah 2 km dah naik daripada CP. Sekarang dah KM 30.3. By the way, kita akan naik balik gunung yang kita naik gelap-gelap tadi. So, jalan ni tak silap aku dalam 4 km. Okay, 4 km jalan. Kemudian baru masuk trail. Trail 3-4 kilo jugalah. Trail naik Gunung Berincang Barat tadi tu. Lepas tu keluar balik dekat CP yang sebelum kita naik gunung tu. Kemudian baru ikut jalan lain. Ha, dia berpusing-pusing sikit. Macam dah tak ada jalan lain dah. Aku rasa gunung ni maybe dalam 2 jam lebih macam tu. Aku bajet. Kemudian daripada CP tu nanti bila dah keluar Gunung Berincang Barat tu, aku rasa ada dalam 10 km. So that itu tambah 2 jam. And then kita akan sampai dekat checkpoint yang ada sub cut off 15 jam. And for now I think we good. We good. We gonna survive for now. Okay, kita dah sampai puncak dekat Mossy Forest ni tadi. Kita sampai ni gelap lagi kan, tak ada orang. Penuh orang. Mossy Forest. Okay, tanda dah sampai. Yes sir. So, Gangan lah. Ya. let's go. Mantap. Aduh, penatnya. Aku rasa terbayang kepenatan dia. Aku dah boleh imagine dah dia punya. Allah Akbar. Ush, ada air untuk jas linda ni. Aku baru teringat nak pakai glove. So dengan ada glove ni, kita capai apa yang kita boleh capai. Tanpa ragu-ragu. DIY je bro. Senang habis. Boleh campak. Glove ni telah menambahkan aku punya keyakinan. Maksudnya nak pegang kan, macam tu kan. Nak pegang macam ni, tak payah fikir apa-apa dah. Kalau tak sebelum ni macam tak agak-agak nak pegang. Takut ada benda. Inilah haiwan kan berapa kan. Duri ke kan. Nampak tu. Turun. Naik ke atas. Terbaik. Puncak guys. Puncak guys. Mana dia punya papan tanda tu sana lagi Oh, what a view. Nice. Baru dah nampak. Sir. Okay. Berincang Barat return. Tadi kita dah naik
awal-awal malam, awal pagi, kemudian kita return. Bye-bye, dah tak nak jumpa dah berincang ni. Gila. Gel dulu. Apple Burst yang ni 40 gram cups. Dah minum gel, dah minum carbs drink. Now kita turun. Tak tahulah berapa jauh turun ni. Uish. Makan berat. Hop. Let's go. Boleh simpan kejap. Glove. Akhirnya sampai balik dekat checkpoint sini tadi. Pukul 12. 36.32. Dah makan. Ni sama lah dengan checkpoint tadi. Benda yang sama. Oh. Okay, done. 12.8 minit. Kita gerak ke CP3 Cave Sungai Pau. Bye. Jumpa lagi. Hello, saya kan. Okay, cuaca macam nak hujan tapi kita layan. Ha! Kita on the way pergi ke CP3 Camp Sungai Pau. Dalam 6-7 kilo macam tu. Sarapan dulu. Sarapan. Lunch. Ni burger CVE. Huh, memang sedap. Kita dah sampai balik dekat sentrum. Kali ni tengah hari buta. Jam ke tu? Pukul 12 lebih. This is my first coffee. Ini Zeus Yang ni tak ada gula. First time nak cuba. Bila? Rare. Pelik gila rasa tak ada gula. Tapi okey lah. Aku tahu kita tengah menuju ke Camp Sungai Pau. Dalam ni banyak macam guest house, hotel semua tu lah. So kita akan naik situ dan naik atas. Macam mana boleh sampai Camp Sungai Pau dari sini I don't know. Ni macam jalan belakang, jalan hutan. So ni lah templenya I see. So kita akan naik atas ni. Aku dengar orang sembang yang Ricky Rock 100 km ni. Dia orang cakap dekat temple ni boleh tahan rolling jugalah. Boleh tahan jahat jugalah tempatnya. So seberapa jahatnya benda tu kita tengok. Anjay, naik tangga. Alah, tangga gila. Tangga gila. Thank you. Ya. Boleh tahan juga sebenarnya. Walaupun 3 km je, tapi elevation dia not bad lah. Dia rolling, betul lah rolling. Naik turun. Tadi turun naik, ni naik balik. Tapi yang penting dia 3 km sahaja. Let's go. Dah sejam lebih dah ni. Tak keluar lagi. Dia nak keluar. Aku dengar bunyi guruh dah tadi. Kalau hujan. Tolong jangan hujan please. Tolong jangan hujan please. Guruh je please. Yes sir. Kita dah keluar. Alhamdulillah. Syukur nikmat.
jungle walk, but this hot. Definitely it's going to rain. See, it's raining already depan. It's raining already. So lepas ni kena simpan phone dalam jeep lah. That's all. And then we go. But hopefully tak sejuk sangat. Sebab lepas ni nanti kita akan naik berembun. So kalau hujan dan berembun, it's not a good combo, bro. KM 40.75. 1:30 petang kita dah brisk walk selama 11 jam 30 minit. Let's go. Let's go. So cut off dekat depan ni lagi 1.5 km. Dia cut off pukul 5 petang. So insyaAllah kita sampai dalam before pukul 2 petang. So 3 jam awal, Alhamdulillah. Kita lepas cut off time yang pertama. Ada satu lagi cut off. No, ada 2 lagi cut off. And then that's all. And then 4 actually. Satu kat finish line. Nantilah aku explain. Kita pergi ke CP yang seterusnya. By the way, bila dah petang-petang ni, orang semua dah jauh-jauh dah. Dah tak ada dah macam pagi tadi. Ramai je nampak. Ni dah sunyi-sunyi sikit lah. Okay, sikit kena sampai Kem Sungai Pau. CP3 dalam. Okay, kita dah sampai Kem Sungai Pau. Actually checkpoint ni besar juga dengan ceritanya. So lepas je checkpoint ni akan terus naik berembun. Aku still ingat 10 tahun yang lepas. Inilah dia tempatnya. Inilah dia. Kita orang jalan ni CP ni lah kita orang refuel sebelum naik berembun. Lepas tu jasa, lepas tu habis. So kita orang naik berembun 2 kali. Jagi yang pertama, lepas tu akan pusing kat ladang teh. Lepas tu baru naik sekali lagi. Yo. This is good. Saya satu. Boleh lah. Makan satu siap orang. Satu okey. Satu buat ni. Brisk walk. Ultra brisk walk. Brisk walk, yes. Okay, ni CP 3. Kem Sungai Pau. Ui, style lah. Dia ada ni sebenarnya tapak kemah ni. So dia orang buat CP, nampak tak? Dia ada decking siap-siap bawah. Maggi, makanan, air. By the way ni, ini je yang ada. Apa dah bagi Maggi? Panas-panas. Sedap. Gel yang aku tak tahu yang keberapa yang ni program. Ni apa ni kak? Garam. Garam ni ubi. Garam ni ubi. Kita ada ubi. Kita ada orange. Ikan. Oh, Maggi. Nanti dekat sana nanti ada kitchen lagi. Dekat mati kau tak silap saya. Apa ni? Apa? Bawa bekal? Tak nak bawa bekal? Wah, beng-beng kena ambil. Beng-beng boleh bawa bekal. Beng-beng. Tak nak. Saya tak boleh makan coklat. Sakit perut. Tak boleh lah. Tapi ni boleh bawa bekal. Dia jadi... Tak, dia takut sakit perut. Saya tengah menahan lagi ni. Okay. Nak tunggu kat drop band nanti. Oi! Jangan macam tu. Dah parah sangat. Aduh, bang. Kau ni nak potong? Nak potong? Jangan nak potong, bang. Saya nak jumpa abang lagi kat sini nanti. Ingat muka ni? Ingat. Kalau ada saya ingat nama apa? Firdaus, okey. Saya ingat. Buat seorang lah.
So kita dah gerak menuju ke checkpoint Mardi. Sebenarnya cut off time tu pukul 3 petang di Mardi, bukan di Sungai Pauh. Aku silap. Dan kalau nak ke Mardi tu kena lalu 5 km naik Gunung Berembun dulu. Alah. Kita ada jap sekarang apa? Alah, dia kena naik Berembun dulu pula. Ni lah 4.5 ke puncak. Sekarang dah 42.55 km. Kita kena naik dulu puncak Berembun, lepas tu turun baru sampai ke Mardi. Sekarang pukul 2 suku. Cut off time pukul 5. So kita ada 2 suku, 3 suku, 4 suku. Ada 2 jam 45 minit. 2 jam 45 minit. Let's go. Kabus guys. Sekejap aku tak keluarkan headlamp lah macam ni sebab awal lagi sampai pukul 2 lebih. Tapi dalam hutan bila mendung kat luar, hujan rintik ke, awan gelap, jadi macam ni. Macam dah pukul 6 petang. Padahal baru 2 lebih ni. 2 petang lebih. Anyway sekarang 42.97, 2.25. Gunung Berembun ni atas ni. Dekat bawah ni maybe 2 km lah naik. Tapi dia 2 km yang pacak. Tak apa. Kita kan beriswak je. Santai saja bos. Tak hujan tapi bergabus. Bukan selalu kita dapat kabus petang-petang. Biasa kabus pagi kan. Sekarang 2.30 petang. Kabus. Yeah, I think kita select je. Dia tak buat. Barai. Okey, kita dah sampai puncak Berembun. Sekejap. Dua. Nanti sekali lagi kita akan lalu Berembun, tapi yang tu sasara malam memang tak nampak apa. So sementara ni kita gambar dulu. 1 km lagi. Let's go. 1 km lagi. Ya. Ini pengam-ngam ni weh. Yelah. Cuba bayangkan kalau lepak lama-lama. Tengok ni. Kasut aku dah tak macam kasut. Kalau macam ni kena extend COT ni. Kasut macam tak ada beza je kalau basuh. Look. So many brinjal. Kurma, apple, jelly. No. Kicap. Nasi goreng. Wow. Hai. Nasi goreng macam sedap. By the way, aku dah sampai. Sini dia punya cut off time pukul 5 sampai pukul 4.30. Cute 30 minit je siap. So kita kena makan cepat-cepat. Kali 8 km. Cut off time dia
2 jam lagi. Kedua. Makan tak boleh lepak-lepak tau. Dia kena laju sini. Tak gerak dulu. All the best. Bye. Thank you. Let's go. Now is 4.40. 6 km lebih untuk connect CP. Cut off time lagi 2 jam. Tak. Aduh, kelang kabut ni. Kelang kabut ni. Nyawa-nyawa ikan ni. Yo. Oh, the best. All the best. Go. The best, licin eh. Oh, abang fun run. No. Nyawa-nyawa ikan dah ni. Good luck, bang. Hai. Cepat tak? Kau tengok aku. Tu nanti. Sebab masa aku lari. Thank you. Okay, dalam 4 km lagi nak sampai checkpoint Boh Guard House. Kat situ ada cut off time 7 malam. Sekarang dah pukul 5.50. Sempat kot. By the way, timing semua memang ngam-ngam ni. Semuanya telur di hujung tanduk. Macam mana boleh hilang buffer aku 3 jam ni dekat Berembun. Sebab dekat situ jam. Lajulah. Aku rasa memang dekat Berembun tu. Sebab lama kat Berembun tadi padahal 7 km je. Sebab jalan licin dan jam. Nanti naik mana? Sini. Naik sini ya? Minum petang onigiri. Bismillah. Berkelabur. Chicken teriyaki. By the way, tadi kat CP5 aku tak stop lama. Aku tukar stokin. Seluar semua aku tak tukar. Lepas tu aku sembahyang jamak takhir. Lepas tu ciao. Sebab aku nak kena buat buffer banyak sikit. Sebab patah balik nanti kita akan naik Berembun. Tadi buffer 3 jam aku hilang macam tu je. Sebab naik Berembun. Aku harap kali ni sempat weh. Ada cut off lagi lepas ni. Lagi 3 km nak sampai. Tak nampak apa. Habis satu ladang teh ni kita orang pusing. Sorry guys. Cepat dah nak pegang kamera. Dah balik lah. Sekarang 67.54, 8.51. So far so good according to plan. Ni CP apa? CP6 eh? So CP6 dia ada meatball, ada kari, ada jelly, Kuning jagung. sambutan, bihunso, Ice Malaysia. tembikai dan air. Say hi. Jadi tak ada Oh.
Oi. Maman. Eh, Mana itu lah? dia Tempat lain? Army. Ha? Army. Mana? Dia kat Army. Barai. Sebarai-barai. Relax tu. Yang lagi. Kita kat sini ada tembikai, oren, ada ubi, kurma, gula-gula, pisang. Cake chocolate moist. Okay dah Oh, tak okey. Tak okey. Nak habis ni. Ngam COT lah. Jadi air set. Tak ada kawan ni. Sini bro. Bro. Salah bro. guys, kita dah dapat 100 km. Sampai pukul 8.13. Hari ni dia punya cut off time untuk event 100 km pukul 9, iaitu 31 jam. So kita ada dalam 1 km lagi nak sampai. Santai, brisk walk. Jadi minta maaf sangat-sangat. Waktu malam dekat CP5, CP6 semua aku tak dapat nak buat konten sebab memang kelang kabut kejar masa. Sekarang ni baru aku tahu yang kita akan finish, maksudnya kita ada masa. Memang ada sebab last kali kita kena masuk dekat Berembun dan juga Gunung Yasa tu. Jadi almost boleh kata 50-50 lah. Tapi alhamdulillah we made it. Kita buat buffer 6 jam untuk total distance. Untuk total distance 5 km campur 9 km 14 km kita dah allocate 6 jam. Baru lepas settle. Look at the views. Beautiful morning. Aku memang ting-tong je. Hey. Hi. Hi. Semua orang memberi sorakan yang padu Jangan suruh lari. Mana boleh lari. Kita pengurusi apa? Resort Malaysia. Tengok tu. Dia berlenggang je. Rendang Isaac. Lari datang Berjaya Freeport tak bang? Steady bang. Berjaya Freeport 100 kilo. Terbaik bang. Steady bang. Awak buruk lah awak. Wow, golden beat. Wow, another golden beat. Aisyah. Another finisher. 100K. Congratulations.
kena ni. Ada. Tanah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ambil gambar dia. Alas, ni air apa? Green tea. Boleh? Nak sejuk. Boleh? Boleh ambil gambar? Boleh? Thank you. Nanti kali tak marah. Mari, come. Masuk. Nanti. Nanti soal lagi, soal. Thank you. Suami saya nak ambil gambar. Boleh, come. Mari. Macam ni abang? Thank you. Ha? Dan beach walk 100 km. Tak sabar nak ambil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi abang habis. Thank you. Okey abang. Ke barai ada. Barai. Boleh ambil gambar ke? Tadi abang tadi. Thank you. Boleh. Okay. Ya, boleh. Come. Medal sekali lah. Gambar sekali. Boleh. Punya medal. Okey, aku rasa cukup pula untuk setakat ni. Ni. Nampak tak medal dia? Nampak? Inilah dia medal. 100 km Cameron Ultra. Minta maaf sekali lagi. Aku tak sempat nak buat proper vlog ni. Hujung-hujung tu memang barai dan mengejar masa. Sehingga next Ultra, jumpa lagi dalam video akan datang. Kau dah tunjuk ke siapa? Aku nak tidur ni tu. Nampak ke? Aku nak tidur ni. Sorry nanti kita sambung balik, okey? Bye.